Ada tu. Slow tarik. Ada kan? Bunyi kuat tadi tu. Serak tarik. Apa tu? Angkat. Apa ikan? Ni. Ini. Sotong. Dapat candak sotong. Pakai ni je cukup. Kau pakai apa? Udang ni. Udang. Ujitan ni baru boleh. Oh, pakai udang. Pakai udang ya? Dia udang. Tak, sotong. Wah, Umpan fresh guys. pakai mancing pakai udang. Sotong. Tengok foto kan. Dapat sotong. Boleh buat umpan ni. Aida surut. Aida start surut. Oh, abang Haji strike. Duri ke? Oh, abang Haji dah boleh agak dah duri. Ya? Ada besar sikit, ada lawan tak? Malam ni kita layan duri je guys. Tak ada pula sisik malam ni. Weh, boleh tahan lah. Oh, jauh. Lain macam tu. Gimana tahu jenahak ke apa? Ada? Duri. Agak dah duri. Duri. Malam ni memang malam duri guys. Kita layan duri je lah. Sementara nak nunggu esok. Ikan besar guys. Aku dah umpan. Mana ikan ni? Ada. Cari kau umpan dulu. Ada kah? Pakai udang hidup. Dah hidup pakai. Tengok pakai udang mati. Kan sisik. Sisik. Besar kah? Oh, dah main kat bawah rakit Dapat ikan guys. Hari baru, ikan baru. Ikan lama tu. Ni yang kacau pancing aku. Lama ni. Terusan. Terusan. Satu yang besar masih belum naik. Apa? Tajuk bawah rakit je. Aku nak tajuk bawah rakit. Member sauk. Ikan terbang tu. Ikan yang terbang tu kan? Jadi umpan ni lagi. Ikan boleh terbang ah. Angkana si kau nya. Kau simpan kan terbang. Baik. Terbang ikan ni. Main yoyo. Buat umpan. Oh, tekap juga. Angkat je. Jangan takut. Jangan takut pegang ikan. Aduh. Dia tak gigit lah. Jangan. Apa kau sahut tu? Udang ke sotong kau sahut? Masih membangau lagi ni guys. Oh, 2, 3. puas hati. 5 sekali strike. Seven Ice. Banyak ni ikan kecil-kecil. Wah. Tu tekong tu ambil gambar. Ambil video lah. Ya. Asyik aku je tolong ni. Alamak. Okey. Apa? Berapa ekor dapat? 3 ekor. Ready sawak. Tarik je. Dah terlampau perut tu, tarik betul masuk dalam tong putih. Dia tak bertahan lama.
Adakah? Adakah? Tak ada. Tak ada. Lemah. 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 Ha. 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 Ha ha ha. Drag dah bunyi, drag bunyi. Ha. 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 Ha, ha, lari jauh. Cepat lagi, cepat lagi. Tekong. Tekong terbuka. Silap ni kong. Dah. Turun lagi. Mantap lah. Ada apa Ajis? Ada Ajis? Belum. Ha? Dah rekod ni? Kenalah ada. Ha? Belum? Oh, belum ah? Oh, lama tak jadi lah. Stop dulu. A few moments later. Ya, strike guys, strike. Ada tu. Ha, slow tarik. Ada kan? Bunyi kuat tadi tu. Serak tarik. Ha. Ada. Besar ni. Ui. Mantap. Udah hidup eh? Tak tahu. Kau punya ke bukan? Yang Morgan dengan. Morgan ni? Yang baling tu. Oh, ada ni. Wih, besar ni babe. Besar. Layan. Ada ni. Ui. Baik, jangan sampai dia tarik bawah ni. Ada guys. Kita tengok apa yang keluar. Ada tu. Besar ni. Kompon besar. Tante ikan siakat tadi tu. Sangkut. Slow tarik, slow. Layan lagi. Ada ni. Tarik lagi. Jangan ketat sangat. Dah. Buka sikit. Drag. Takut dia putus. Ada tu. Come on Nixon. Bagi naik. Ni betul-betul lawan ni. Uish. Layan tu. Jangan sampai putus. Sekejap. Sauk mana sauk? Sauk dia. Ya, aku ambil sauk. Okay, sambung. Itu. Kelang kabut ni. Aku lah yang excited. Ada besar siut ni. Macam lagi besar daripada yang Faris punya. Tahu ikan besar. Kan ni. Ni tahu siakap tadi. Wah, takut. Rasa macam siakap tadi. Kuat tarik ke? Tengok guys punya joran. Lawan. Ini kredit siapa ni? Joran Morgan. Bang. Ha? Oh, betul. Siakap tadi betul lah. Kan. Kerapu. Kan. Sini lagi. Tarik sini. Tunggu dulu bang. Ya, aku nak ambil. Okey. Ya, dapat. Mantap. Lagi besar daripada yang Fairuz. Wow, mantap champion guys. Boron lah. Weh, bangun. Gila besar. Gorgon kalah Fairuz. Mantap guys. Boron. Wow, gila lah. Tak berhati. Bangun balik. Buka kan. Gila besar tu. Snapshot. Puas hati guys. Puas hati gila lah. Sakit tangan lah. Kelong ni memang terbaik. Memang ada barang. Sakit tangan. Selamat pagi ya guys. Sekarang jam menunjukkan jam 6.57. Dan kita tengok view dulu. Ni tidur sini. Nah. Ini view. Cantik oh. Dengan kawasan pegunungan lagi.
Ni joran-joran. Ada yang telah dilabuhkan, ada yang tak dilabuh sekarang ni. Patut dapat dia kecil. Apa cerita bro? Apa cerita ni? Weh, kau ni pagi-pagi belum dapat lagi ni. Aduh, Casting ni sedih aku ni. Main casting pula try. casting sudah. Casting lah pula. Wah, dia bau sama dengan tali. Kita dah pandai paling casting. Nampak dah tu. Nak challenge lagi ke? Oh, jangan. Kena challenge. Kena challenge. Kena challenge. Okey. Kita tak boleh pantang kalah. Dia tak ikat balik ni. Tadi tak ikat. Pantang mundur kecuali operasi. Yes. Beginilah view dia guys. Aku dah stop lah. Dah menang ni. Dia dah tidur malam. Confident ni kan. Dia confident menang kan. Ujung-ujung Tu lah kata aku Kena Argentina. potong. kena potong guys. Dapat runners up. Tak dapat champion. Dapat champion. Dang. Casting dapat pakai gewang ni. Vibrate gewang. Mantap lah Abang Hajiz. Casting pun Casting pun dapat lah. Dapat. Tapi cantik ikan dia. Main casting pun cantik lah dapat. Sini memang tak tak menghampakan lah. Ya. Baloi. Berbaloi. Puas hati. Strike apa? Casting pun dapat. Dapat Sulaiman guys. Ni maknanya kat sini memang ada karang. Ada karang guys. Dapat Sulaiman. Ada karang lah tapak Sulaiman. Koral lah. Koral. Tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman pun tapak Sulaiman lah. Tak kumpau. Tak apa, try tu. Okay guys, dah pagi guys. Tu. Mana? Tu. Ya, Abang Michael. Come on. Dah cukup tidur dah malam tadi. Ada? Tak ada. Lepas. Ha? Lepas? Batu. Ke batu. Batu tu. Kau lagi. Lain macam je, macam ada je. Itulah. Ha. Berat semacam tu. Ada tu. Siakap tu. Oh, sangkut. Dengan member lain. Kenapa rambut siakap tu Rizal buat? Oh, banyak sampah jugalah. Rehat. Okay, Tempat kedua. Abang Virus, Tempat kedua. ceritakan pengalaman anda. Best lah. Ha? Best. Best lah? Best. Boleh repeat lagi lah? Boleh repeat lagi lah? Boleh repeat. Tapi okey lah. First time turun dapat kerapu. Ha. Cerita lepak sekarang makan koci. Okay, kita pergi kat Abang Hajiz. Abang Hajiz, macam mana pengalaman kat sini? Okey lah? Ha? Boleh tahan. Boleh tahan? Banyak naik. Oh, Banyak dapat ikan lah sini. tak ngantuk lah. Tapi abang tidur juga malam tadi. Harus deras Oh, ada juga. Okey. Alasan tu boleh terima. Tu boleh terima. Pada umpan habis kan. Itulah. Ada ikan. Tunggu air macam ni bagus. Tapi tak dapat lagi ni pagi ni. Belum Baru Fairuz lagi. seorang. Belum lagi ya? Belum. Aku dapat dah, babe. Fairuz seorang ni dapat pagi ni. Ya. Gelama tadi ya. Terusan. Tulisan. Jangan panggil lama. Terusan. Michael. Oh je. Apa pengalaman kat sini? Okey lah? Okey, cuma semalam ada hujan sikit lah. Wah, ada hujan. Itulah. Terbantuk sikit lah kita punya barbecue kan. Tapi hasil okey ya? Hasil tidaklah kumpau. Wah. Itu yang nak dengar tu. Yang penting tak kumpau. Lain daripada itu, kirim salam lah dengan Rizal. Kirim salam sajalah ke Rizal. Tak apa. Dia ada masalah keluarga kan. Kita faham. Baik. Bye. Alright. Pengalaman anda Encik Morgan? Pengalaman saya sekali ni kan. Kali ni Yung hayang tadi. Tuh yang mabuk ke apa? Tak lah mabuk. Dia masih menunggu ikan ni. Pagi-pagi itulah. ni. Pagi-pagi ni harap-harap ada lagi hasil. Matahari pun dah naik dah. Tadi set dia dah naik dah. Set je lah kan. Set. Bukan dia naik kan. Tunjuk hasil dulu. Tengoklah sikit-sikit kan. Oi, pecah tong guys. tutup. Masih hidup lagi. Masih hidup lagi guys. Pecah tong. Nak cari 10 ekor lagi yang besar tu. Kita cuba lagi cari pagi ni Ya. Mana tahu ada lagi. Kita balik. Siakap tak dapat lagi ni. Tu lah. Tapi trip ni sisik kurang ah. Lama je.
Nampaknya yang lain masih tidur. Nanti dia orang bangun, nanti baru kita interview dia orang pula. So kita teruskan aktiviti. Yang semalam tu, Ha? nasib baik kerapu tu tidak kena jaring orang. Itulah nasib baik. Semalam ada itulah yang tak bestnya. Tiba-tiba kita tengah gasak ikan, ada pula nelayan tebal jaring. Terus senyap. Tapi tak apalah, rezeki masing-masing kan. Ini kita punya champion ni. Tukang tarik lah. Cerita sikit pengalaman. Malu. Dia ni pemalu sikit ni Nixon ni. Tapi dia champion. Dia kan tak dapat dia malu. Kita susun ikan. Okay guys, kita share sikit hasil. Memang terbaik lah kelong ajau ni. Ini kita punya hasil. Masih hidup lagi Kerapu ni masih hidup. Tambah satu. Kerapu masih hidup. Kerapu ada, tuka, terusan, gelama, duri, ikan hiu, anak tenggiri. Ni penuh ni ikan ni. Apa? Anak tebal pipi ada kan? Mana? Tu tebal pipi. Ya tu. Ikan timah, ikan terbang pun ada. Ikan terbang. Sauk. Ekor weh. Apa cerita ni? Tak ada. Alhamdulillah rezeki. Mantap lah. Ikan timah abang. Boleh repeat lagi. Sikit pengalaman. Penat nak tidur je ni. Nak tidur je. Baju okey baju. Baju terbaik. Baju semua kita order dengan AZJ Printing. Siapa nak order nanti saya letak detail dia dekat description. Baik. Baju Ali PG. Kita mana ya? Mungkin dari faktor baju jugalah. Baju Ya. faktor baju ni ada menyumbang Ya. Kalau Rasanya lah. kalau belanja baju mungkin besar lagi. Rasanya. Kau ngetuk aku kerja Aku dapat duit juara RM300. Mana? Mana seorang lagi? Tak bangun lagi? Agus. Belum. Lepas ni ikan yang besar ni kita nak pergi makan macam mana ni? Tak, lepas ni sponsor baju. Mana tahu 10 ekor besar ni. InsyaAllah kalau ada rezeki boleh cerita. Ikan besar ni macam ni. Kalau tak nak. Ini kena makan ni. Aku nak makan ni ikan ni. Tak boleh ni. Aku nak makan ikan ni. Tak pernah aku makan ikan besar gini. Kita dah nak bersiap balik guys. Tapi kalau tak dapat Joran pancing-pancing kita dah semua dah lipat. Semua dah nak lipat. Ikan kita dah packing. Barang-barang kita dah nak simpan, kita dah kemas-kemas. Aduh. Ni apa cerita ni? Okey. Apa lagi? Aku nak juga aku kalau berapa lah. Kamera on. Berapa harga besar tu? Yo. Si riba-riba ni. Riban Si riba-riba main Apollo. Siut. Riban Apollo. Berbaloi riban kali ni. Tak mengecewakan. Tak mengecewakan. Tak mengecewakan Abang Jo. Simpan dalam beg lagi. Simpan dalam beg terus sebab ni nak pakai. Balik dah guys. Boleh guys. Merening guys. Okey Gus, apa pengalaman mancing sini? Okey lah, hebat. Memuaskan, trip yang memuaskan. Memuaskan Lepas tu ada orang-orang yang tak strong tu tidur awal-awal, aduh, tak best lah. Kita stay sampai pagi Sampai pagi lah. Baru dapat bapak kerapu. Tapi kau tidur tu masa kerapu naik tu. Itu dia, sebut. Okey, bot dah sampai. Kita berkemas-kemas nak balik.
Cek barang jangan sampai tinggal. Ailio tinggal tak? Tak ada. Kerapu je tinggal. Kerapu tinggal. Ui. Ui, berat. Berat. Kerapu 4 kilo. Okey, kita jalan balik. Tangai. Okey guys, kita orang dah gerak balik daripada Kelong Ajau. Trip yang paling berbaloi, puas hati, ya. Puas hati Michael? Berbaloi. Tidur ke? Oh tak. So, tu je lah. Akhir kata, semoga kita semua berada dalam keadaan yang walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki, insyaAllah. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum. Okay guys, sambung sikit video. Tu hari dah mancing kan, kita nak pergi makan-makan pula. Jadi kita pergi makan-makan. Makan kerapu guys. Kita makan dekat Bako guys. Nama restoran ni MMK Seafood. MMK Seafood ni dekat Bako. MMK Seafood. Restoran dia tepi sungai. Ini Sungai Masin lah. Nak pergi ke Bako. MMK Seafood. Yeah. Masih menunggu lagi, ada yang belum sampai. Tengah order. Nanti kita tengok kita punya ikan kerapu. Okay, kita jemput ni undangan ni Ahmad Rizal. Dia apa? Toke siakap. Toke perambut siakap. Yang tak dapat. Ni dah pergi dah. Rambutnya cantik. Sudah. Ada hadiah. Oh. Hadiah. Okey. Dapat ikan paling besar. Ikan paling besar tu. Gila lah. Aku tak dapat kan? Kau tak dapat Aku cuma ambil video. Ini baru bahagian ekor guys. Tunggu kepala. Ni ada juga ni. Ni moga dah sampai. Agus dah sampai. Tengok Pak Haji si mana telefon tak dapat. Dia Kepala. Makan tu. Kerapu. Mantap guys. Okay, dah habis makan. Oh, tinggal tulang. Kau je tak pakai bangla kan? Kau je ikut lah. Sikit bangla kan? Alhamdulillah. Rezeki. Dengan bangla dia pakai sonar tau. Okay guys. Jadi tinggal tahu sekejap bayar je. Tak ada ikan je tu. Dah licin lah.